MX EV1. MS EV1. Wah, ni dia motor off-road. Masih lagi R&D daripada Morenas. It was fun and good experience, to be honest. Oi, kat belah sana dah ajak race lah. Kotor mat aku hari ni. Basah teruk. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Wow, ya tu. Aku rasa ni pengalaman tahun ni, pengalaman aku main off-road 2 kali, dan akan menjadi memori terindah aku lah. Oi, YouTube dah keluar ni. Dia apa? Morenas E25 ke apa? Tak official ni ya. MX EV1. MS EV1. Wah, ni dia motor off-road. Masih lagi R&D daripada Morenas. Besar. Besar berapa? 30 berapa pun? 50 kilo sekali charge sebelum pergi. Oi, ni dia guys. Morenas EV. Masih R&D lagi daripada tim-tim gurun. Mono belakang pakai. Memang kotor, basah. Inilah dia off-road. Siap betul. Ayah jagung dia bagi. Best part paling aku suka sekali lampu depan ni lah. Lampu depan ni memang nampak bukan macam naked ke. Dia punya chassis rangka dia pun aku rasa ringan, kecil, simple je. Tak sempat aku nak naik atas, tayar tu dah pucuk. Alamak. Melepas. 20 kilo bang Bateri 20 kilo, 75 kW. Boleh pergi average kurang 50 km lah sekali charge. Tapi tengok depends cara penggunaan korang lah. Ringan weh motor ni. Serius ringan. Jauh bateri jadi basikal. Jadi basikal tau. Siap ada tail belakang, so tak kisah, boleh bawa on the road. Overall setup ni betul dah. Dah okey dah. Dah okey. So rasa bawa KLX 140L ni lagi solid lah. PG1 tu lagi rangka kecil sikit. Kalau PG1 ni dia lagi powerful lah. betul lah. Alright, okay guys, kita sambung untuk second round. Kotor mat aku hari ni. Basah teruk. It was fun and good experience, to be honest. Masa yang diluangkan dengan brother-brother yang memang dah biasa main off-road, dengan ada tim Morenas lagi kan, daripada gurun sendiri turun untuk orang kata apa, kita ada sharing session sikit dengan diorang punya team already. Diorang bertanggungjawab lah untuk mencantik dan memperkemaskan motor-motor daripada Morenas. Sebab apa aku suka benda ni? Sebab dia adalah satu inisiatif yang di mana anak-anak muda sendiri, anak tempatan lah, daripada gurun pula tu, dia orang yang buat motor ni. So dia macam hasil tangan anak tempatan kita lah. Allah aku rasa tangan aku tak habis lengoh lagi, dia dah tak habis, orang kata apa, tak habis rehat lagi dah lengoh balik. Kali ni kita santai aja. Memang seronok. Aku rasa ni pengalaman tahun ni, pengalaman aku main off-road 2 kali, dan akan menjadi memori terindah aku lah. Dia macam cringe atau macam klise sikit, tapi ya, ini salah satu benda yang memang aku nak buat daripada dulu. Cuma aku tak ada, macam tak ada gang, tak ada member kan, ataupun aku tak di-expose dengan benda-benda macam ni. So bila aku dapat peluang ni, sumpah aku enjoy gila. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Wow, jatuh. Wah. Dia dah jatuh, dia dah jatuh. Okey. Berasa okey. Hai. Baru nak mandi air tadi. Alhamdulillah. Sebab apa dia? Air page mana? Saya YouTube. YouTube. Oh, YouTube. Let's go. Kacau anjing. Woi, best doh camping. Mantap lah. Hai, rindu betul lah nak camping bersama dengan rakan-rakan ni. Walaupun rakan-rakan macam semua dah busy. Faham lah, semua busy dengan life, dengan family kan. Tapi itulah, kadang-kadang aku punya memori ni dengan rakan-rakan sekolah especially, takkan pernah lupa lah. Ada yang lari
spot check. Banyak tembok lah daripada cikgu disiplin nak potong rambut. Biasalah dulu kan, benda sekolah dulu. Lepas tu pergi camping. Lepas tu ada yang pergi Rasli. Lepas tu ada yang pergi, ada masa pergi orang kata pergi pulau kan. Pergi penghentian. Ada camping. That was a good experience. That's life basically. Alhamdulillah selamat sampai. Seorang dah tu. Alhamdulillah. That was a good experience. Hari ni bersama dengan tim Kawasaki Morenas untuk aku try sendiri motor KLX 230. Fun bike, especially bila main off-road macam ni. Cuma aku tak try yang kecil kan. Aku rasa kecil ni lebih kurang je lah macam PJ1 tu kan. Tapi yang ni kalau kau rasa macam korang beginner ataupun korang takut-takut nak pergi jam besar macam Tenere ke apa kan, dia nampak besar, nampak firm, nampak solid lah. Kedua dia nampak solid dan juga dia punya power tu ada. Dia punya torque tu ada. Macam kau nak pulas, kau nak terbang, naik semua boleh, tak ada masalah. So again, thank you Kawasaki, thank you Morenas. Macam mana? Tak jatuh, tak belajar. Best. Best Mantap. Enjoy, mantap Tak jatuh Tak jatuh tak kawan. Tak jatuh tak kawan. So aku harap korang enjoy. Dan kalau korang enjoy, macam korang tekan like, share dan juga subscribe channel aku sampai. Macam helmet aku tak sesuai pula untuk buat motocross hari ni kan. Patut aku bawa helmet cafe racer aku tu. Siap ada goggle lah. Tapi itulah, tak terfikir pula. Sebab aku terfikir ni nak pasang cinmang ni tak mudah kerja aku lah. Ni baru betul. Off-road. Berlecak-lecak. Uragas lasak.